Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, kali ni kita ada masalah kipas susah nak pusing macam berat-berat gitu. Tengok tu, dia susah nak pusing. Kadang-kadang langsung tak pusing, kena tekan nombor 3 barulah dia tak pusing. Pelan-pelan, lepas tu baru dia laju balik. Dia susah nak starting pusing lah. Kalau korang semua ada masalah yang sama, jom kita tengok video ni, cara-cara untuk kita settlekan masalah ni. Okey, tools barang yang diperlukan untuk buka kipas ni cuma ada 3 barang lah yang penting. Satu, battery driver. Kalau tak ada battery driver, boleh gunakan screwdriver pun boleh, mata Phillips Lepas tu kita perlukan test pen dan cutter. Okey, first saya buka punat belakang Ni punat ni ada yang ada skru, ada yang tak ada skru. Kalau tak ada skru tu terus cabut tanggal lah. Lepas tu saya buka dia punya jaring kipas ni. Jaring kipas ni dia ada klip kat bahagian bawah tu. Saya dah buka dah. Okey, untuk buka bilah kipas ni kita perlukan pusing arah berlawanan Macam ni kalau nak buka kita kena ikut arah jam. Kalau nak pasang balik kita kena pusing ikut lawan jam. Okey, seterusnya kita buka casing untuk motor kipas. Ada total ada 4 skru sahaja. Cuma yang agak sukar sikit nak buka dia punya klip ni lah. Dia punya casing depan dia ni. Dia ada klip dia, ketat sikit. Baca doa sikit, insya-Allah boleh buka tu. Okey, inilah gambaran kapasitor kita, kapasitor lama Pastikan sebelum beli kapasitor baru tu nilai spek yang sama, nilai UF ataupun microfarad dengan nilai voltage dengan type of voltage, sama ada AC ataupun DC. Selalu AC lah, untuk kipas ni adalah AC. Okey, untuk kes kipas ni rasanya sebelum ni pernah tukar kapasitor dan pernah bypass thermofuse sebab dia ada wire hitam kat situ. Okey, untuk kipas korang tu wire yang bersambung dengan kapasitor cuma ada 2 wire je. Jadi korang potong je wire kat kapasitor tu, lepas tu masukkan konektor yang sesuai, korang masuklah kapasitor baru. Jadi tak kisah wire tu kiri kanan ke. Ambil wire asal dekat kapasitor korang tu je, tak kisah dia belah mana, kiri ke kanan, tak kisah. Kapasitor ni tak kisah, terus pasang je Untuk kipas ni saya cuma ikut sambungan wire asal lah. Ni sambungan kat konektor wire Jadi pastikan korang test lah tarik wire tu. Lepas dah pasang, test lah tarik-tarik. Pastikan skru tu ketat, dia gigit wire tu. Kalau longgar tercabut, nanti kipas pun tak jalan juga. Pastikan pemasangan dengan ketat .
Okey, bila kita dah siap pasang casing kipas, bolehlah kita test Okey, alhamdulillah berjaya projek kali ini berjaya, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen InsyaAllah nanti selagi boleh jimat, kita jimat lah. Kalau ada video-video lain saya akan upload. Terima kasih semua kerana menonton. Semoga manfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum.